Radang kronik dalam senyap rosakkan badan. Ia rosakkan jantung, otak, salur darah, usus dan metabolisme selama bertahun-tahun tanpa kita rasa sakit. Percaya tak? Itulah sebabnya keradangan kronik dipanggil silent killer. Ia buatkan sistem imun terus berada dalam mod berjaga-jaga untuk tempoh yang sangat lama. Masalahnya, ramai orang tak sedar ia sedang berlaku. Tak semestinya ada demam, tak semestinya ada bengkak dan tak semestinya ada sakit yang jelas. Sebaliknya, ia muncul sebagai simptom yang dianggap biasa macam cepat penat, susah fokus, kerap sakit kepala, berat badan susah turun, tidur tak lena atau badan rasa lesu sepanjang masa. Lama-kelamaan, keradangan kronik boleh rosakkan saluran darah, mengganggu kawalan gula dalam darah, jejaskan fungsi hormon dan mempercepatkan proses penuaan. Sebab tu para pengkaji mengaitkannya dengan penyakit moden macam obesiti, diabetes, sakit jantung dan macam-macam lagi. Jom ikut saya repair badan, kita bongkar satu demi satu apa yang sebabkan keradangan kronik dan macam mana nak bantu badan kembali pulih secara semula jadi. Ikuti video seterusnya.